Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak pakai high level ni untuk Safa ataupun untuk service follow up lah. Okay, so first kali kita kena buat form terlebih dahulu sebab form tu kita nak letak dekat Facebook Ads. So, mana kata kalau orang daripada Facebook Ads tekan je button Ads tu, dia akan terus ke form and then daripada form yang diisi tu akan terus di-assign kepada user-user ataupun team sale. So, macam mana nak buat benda tu? First kali kita kena buat form terlebih dahulu. So macam mana nak buat form? Kita pergi dekat menu belah kiri. Kita tekan website and funnel. Okay. And then kita cari form. Kita boleh tekan form. And then kita boleh create add form dekat sini. Okay. So dekat add form ni dia ada dua. Start from scratch ataupun kita boleh pilih from template. So jangan susahkan diri. Kita pilih sahaja from template. Okay. Sebabnya kita dah providekan lebih 1000 template dah, boleh pilih sahaja. Alright. So contoh, andai kata kalau nak pilih yang ini, kita boleh preview dahulu. Okay. Kalau tak berkenan, boleh back balik and then boleh pilih lah design-design yang lain. Right. So contoh kalau dah berkenan, kita terus klik choose template. Right. So bila kita dah klik choose template, dia akan download dulu template ni ke dalam kita punya sistem high level and dia akan terus bawa kita ke page editing. Alright. So dekat sinilah kita boleh letak, adjust ataupun edit gambar apa yang kita nak and then color apa yang kita nak dan segala detail-detail ni lah. So contoh andai kata kalau kita nak tukar full name ni jadi nama lain, kita boleh edit dekat belah kanan. Tukar sahaja full name ni jadi nama lain dan sebagainya, email dan sebagainya lah. So andai kata kalau kita nak tambah lagi info yang lain, so name dah ada, email dah ada, kita nak letak location ataupun address ataupun postcode, kita boleh pergi dekat belah kiri ni, kita boleh drag sahaja. Contoh kita nak single line, okay, dah ada dah single line. Ataupun contoh kita nak bagi dia pilihan jawapan supaya dia boleh pilih sahaja, kita boleh pilih multi drop down ini okay, dan sebagainya lah. Alright, sini adalah tempat untuk kita tarik point apa yang kita nak buat and then dekat belah kanan ni adalah tempat untuk kita edit jawapan ataupun label dan sebagainya. Okay, so ini adalah form. So bila dah settle semua ni, jangan lupa tekan save. Okay, sebabnya kalau tak tekan save, editing yang kita buat ni dia takkan menjadi. So makna kata dia takkan save pun. Kita kena buat balik daripada awal. Alright, so penatlah benda tu. Okay, so paling penting adalah tekan save. Then kita boleh rename. Contohnya form Sabah. Contoh, okay. Kita tekan enter and then kita boleh save lah. Alright, so bila dah save, kita go back balik and then kalau tengok dekat sini kita dah ada dah form Sabah. Alright, so settle untuk form. Sekarang ni kita nak assign user pula. Macam mana nak buat assign user? Kita pergi dekat menu belah kiri, dekat bahagian automation. Alright, so dekat account ni sebenarnya saya dah create dah. Okay, macam mana cara automation untuk daripada form assign kepada user berikutnya ataupun specific user. So ada dua lah dekat sini. Satu rotator. Maksudnya form ke-14 ni rotator. Kalau kita nak bagi sama adil untuk semua team sale, kita boleh pilih rotator ni. Ataupun kalau kita nak bagi form ni untuk specific user sahaja ataupun specific team sale sahaja, boleh pilih yang ini. Okay, dalamnya kalau tengok ni sama sahaja. Contoh yang ni kita ambil untuk form to specific user. So first kali adalah kita kena buat trigger terlebih dahulu. Kalau tengok dekat sini, form is any form of Terengganu. Contoh kalau kita nak ambil yang Sabah tadi, kita pilih sahaja form Sabah untuk dia punya trigger. So maksudnya kalau ada leads yang isi form Sabah, dia akan dapat team sale mana yang akan dapat? Team sale ini yang kita dah setkan assign to user ni. Team sale yang akan dapat adalah team sale Yasmin. Ataupun contoh anda kata nak tukar team lain pun boleh. Alright, and then create opportunity. Macam mana dia nak dapat? Macam mana Yasmin ni nak tengok leads dia? Kita boleh tambah satu lagi which is terus masuk dekat pipeline. Okay, kalau kita klik dekat sini. Okay, tengok dekat sini dia akan terus masuk leads Yasmin lah. Leads Min ni dekat bahagian unprocessed which is staging yang pertama sekali. Okay, so maksudnya flow ni adalah
orang yang isi database ataupun orang yang isi form sabar, Yasmin akan dapat, and then dia boleh tengok dekat bahagian pipeline leads mean, stage unprocessed. Okay. So itu adalah cara macam mana kita nak set upkan daripada form, dia terus akan masuk ke pipeline Yasmin bahagian stage process. Okay, kita buka pipeline, kita buka Yasmin, dia akan masuk ke stage pertama which is process. Okay, so itu stage ataupun step yang pertama lah.